Rabu 19 Mac 6.27 petang. Macam yang aku beritahu tadi kan, aku ada nak buat sambungan video pada hari ini. Tadi video yang pertama lah untuk hari ini. Yang ni sebab hari ni aku cuti kan. Kerana aku ada post ayam dan pergi ambil ayam pagi tadi. Jadi aku cuti adalah masa sikit kan. Tadi seperti video tadi lah, aku beritahu pembakar ganoi tu dah hidup tu dah pindah reban kan. Jadi bukanlah habis terus. Bakar tu ada lagi sepasang. Yang ni lain pondan ke apa dah. Itulah. Ketua ni yang aku pun tak layak, tak asal dia nak dapat bagi anak lah ni dengan ibu ni. Mungkin sebab umur, tapi tak juga kan, umur dia mungkin tak sampai 5 tahun lagi nak rasanya. Masa beli dulu dalam 4 tahun, aku rasa dekat-dekat 5 tahun kot. Tapi nampak dia macam tak boleh nak bagi benih dah kat ibu tu. Tapi apa pun aku tak jual lah yang ni, sebab dia berat sangat ni. Aku timbang semalam aku baru timbang. Berat dia ada mencecah 5.15, hampir 5.2. Sebabnya tu aku bagi makan gold coin. Aku tak campur ledak sebab ledak tu habis kan. Ledak campuran tu, yang biasa tu habis. Tidak aku dah campur dengan tu habis, tak sempat nak beli. Jadi aku bagi gold coin dalam seminggu ni kan. Dia naik dengan cepat berat dia. Dah 5.15 kot tadi malam. Kali 5.2 macam tu, kali 5.25 lah. Tapi aku rasa macam tak boleh lah. Aku kena kurangkan makanan. Yang ni tidak yang mahal ni kan, yang 202 ni. Sebabnya bahaya untuk dia lah, kesihatan dia kan. Takut kena serangan jantung, kadar tinggi ya. Kolesterol lebih ya. Sebab dah berumur. Tapi kalau ikut untuk buat benih ya, untuk sebagai buat pembenih, aku rasa kalau untuk ayam lain dah tak ada masalah lagi. Umur macam ni masih muda lagi. Kalau pengalaman aku dah ayam sabung 5 tahun ni, tak ada masalah apa lagi. Tapi bapak ni kuat tau, walaupun berat dia macam tu, dia boleh naik atas kayu dengan mudah tu. Dia boleh bapak dia kuat. Aku tengok dia memang kuat. Cuma benih je lah. Bukan nak kata benih tak ada tu tak betul juga rasanya, kurang tepat. Ini sebab dia tak panjat ibu. Tu ibu yang agak degil lah bagi aku. Sebabnya dia duduk tu, dia mengeram. Tu tempat tu lah dia bertelok, dan tempat tu lah dia mengeram. Seminggu lah dia mengeram, ada buat seminggu. Dulu ibu ni pun ada penyakit macam Oshamo, yang aku panggil Oshamo penelor tu. Dia bertelok sebulan lebih. Aku rasa ada 30 biji juga telok ni. Lepas tu pergi mengeram. Lepas tu baru mengeram, lepas tu 2 kali jadi. Masa awal dia mula bertelok tu lah 2 kali, lepas tu dah lah, dah normal macam yang lain. Cuma tu yang tak normal, dia bertelok atas tanah. Aku ada buat tempat bertelok ni tu. Siapa aku pergi nama Seron kan. Orang Kedah panggil Seron ayam, tempat ayam telok tu. Tapi dia tak bertelok tak. Dia tetap bertelok atas tanah. Tapi yang tu okey lah. Dia tertelok tanah tu bukan masalah besar sangat kan. Yang masalah besarnya ni bapak ni tak panjat dia. Lepas ni kalau ada masa aku nak cuba ambil ibu ni letakkan tempat lain. Atau 2 hari sekali aku akan letakkan bapak ni. Biar dia ada nafsu lah kan. Bila berjauhan tu mungkin nafsu dia naik balik. Kita letak. Setiap 2 hari pun kita letak. Macam tu lah. Keinginan tu naik balik. Sebab tu orang ni dia macam orang kat ni.
Macam orang bila tu ada keinginan dia korang, mungkin lah ya, aku nak cuba buat macam tu lah. Tapi dulu masa mula beli tu dia panjat jugalah. Tapi tak nak kata keras sangat tu tak juga. Jarang-jarang lah. Mungkin sebab dia namakan pondan macam tu kot kan? Nama pun pondan kan. Mungkin sebab pondan dia lemah sikit kan. Aku tak tahulah macam mana. Tapi kalau ikutnya ibu ni pun lain pondan juga ni. Bapak kepada ibu ni pun pondan juga. Inilah pembakar dan induk gandoi, satu-satunya pembakar dan induk gandoi yang ada di depan aku sekarang. Dan mungkin dia duduk di depan aku lah. Tak berpindah ke mana, tak jual dah yang ni. Dengan ibu ni lah. Dia duduk sini lah sampai akhir hayat dia lah. Sebab aku pun tak terfikir lagi nak ambil pembakar atau induk gandoi lain. Aku tak terfikir lagi. Sebab lah aku duk sibuk dengan hasil dengan Oshamo tu. Cuma dia bagi ada lah yang ni kan. Simpan sebagai macam kenangan lah kan. Sebab dia pun bukan dapat anak apa ni. Kalau aku jual pun nak jual berapa kan. Tak tahu. Kesian kat orang kalau jual kan. Sebab dapat benih. Tapi dulu aku beli mahal kat. Tak silap aku 450 kot. Tapi kalau ikut berbaloi tu, terang aku cakap tak berbaloi langsung lah. Sebab dia tak beri zuriat. Macam, tapi tak apalah, beli tu atas persetujuan kan, nak buat macam mana kan. Tak tahulah sama ada tuan dia tahu ataupun sengaja apa tak tahu, kita tak tahu tu. Tapi itu tak apa, aku beli dah. Tak apa, itu semua dah kita beli ke apa atas persetujuan kita kan. Itulah persetujuan aku pun tak tahu kan. Dia tak dapat benih. Dia tak panjat ibu masalah. Dari beli tu ada sekali dua panjat kan. Itulah aku nak cuba cara lain lah. Nak asingkan dengan ibu ni sementara waktu. 2 hari sekali letak kat dia. Lepas tu asingkan pula. Setiap 2 hari dia boleh letak. Kukut cara tu berkesan kan. Tuan nampak tu apa dia. Ni buah pinang ni. Dah buruk lah. Aku beli kat Shopee hari tu. Aku beli buah pinang apa muda. Dengan yang masak. Aku beli yang masak. Aku tak, aku nak buat benih dan aku nak buat ubat ayam. Aku nak muda. Aku tak yang betul-betul muda lah. Yang isi dia lembut, yang kecil lagi. Muda bukan muda aku tak dah tua dah. Dia pun bagi dah. Yang muda katanya hijau lagi. Tapi tu lah. Sampai-sampai kat aku tak boleh lah isi dalam dah keras dah. Bukan muda tu tua lah. Cuma dia tak luruh lagi lah. Dia masih hijau lagi tapi dalam dah tua lah. Ni jadi ni aku letak kat sini lah. Kukut tumbuh kan. Kecut je macam ni lah. Kalau tumbuh tu aku tanam lah. Kalau tak tumbuh pun tak apa lah. Aku nak buat ubat apa cacing ayam kan. Aku cari merata tempat kawasan aku ni. Tak ada pokok pinang. Ada pun pokok pinang tinggi ke. Tak boleh nak ambil. Kalau yang dekat rendah tu aku boleh naik ataupun jolok kan. Sebab isi dah keras tak boleh nak buat apa lah. Lembut tu aku boleh lah bagi ayam makan kan. Dulu sebenarnya kat rumah aku banyak ni. Banyak pokok pinang dulu kat rumah aku. Lepas tu apa kerajaan ambil jalan kan. Ambil jalan tu dia belilah kat ayah aku dulu. Dulu ada lah 10 tahun lepas kot. Tu yang tebang habis hari petimai tebang kan. Lepas dia ambil jalan kan. Tapi sayang lah pokok pinang tu dia tak kena jalan pun. Banyak pokok pinang dulu. Pokok pinang, pokok kelapa banyak rumah aku. Tinggal pokok kelapa lah yang ada pun sekarang ni. Tu pun tak banyak lah, dia tebang habis dah. Dia ambil jalan kan tapi tak guna pun jalan tu. Dia nak buat jalan sikit saja tapi dia ambil panjang dia tebang. Sayang pokok tu memang. Tak ada lah pokok pinang. Dulu banyak pokok pinang rumah tu. Sekarang ni tak tahu lah. Aku cuba cari pokok pinang merata. Tak ada lah.
Kalau jumpa pun duduk jauh-jauh, tinggi-tinggi, aku tak nak buat apa. Aku fikir nak cari tu buah pinang je lah. Aku tanya kawan aku pun banyak dah tak ada lah rumah mereka pun. Sebenarnya di Kedah ni banyak buah pinang sebenarnya yang dulu. Buah pinang, pokok nyok sekarang pun banyak lagi, buat kelapa tu kan. Itulah nak buat ubat cacing kan. Kuku ayam ni ada yang kena cacing ke macam mana aku tak tahulah, kita nak test. Ubat yang aku beli Shopee tu pun ada. Nah ni. Ubat yang aku beli Shopee, ubat cacing yang ni dari dulu aku pakai tak berkesan pun, macam tak berkesan lah. Yang ni yang terbaru aku beli ni. Aku nak try yang ni lah. Ini lebih likat dan pekat, jadi macam cayak sikit. Yang ni warna kuning, dua-dua ni warna kuning tapi ni cayak sikit, yang ni pekat. Kata aku cuba ni, yang ni untuk cegah lumpuh kaki je. Aku nak bagi makan yang ni. So ni biasa ubat merah lah. Tak tahu berkesan tak ubat ni, aku tak tahu berkesan tak. Dari dulu dah pakai kat kadang-kadang lah. Aku tak tahu sama ada dia ada berkesan ke tak. Sebab aku guna dengan tak guna sama yang merah ni. Yang ni pun tak tahu macam mana berkesan dia tidak ni. Untuk mencegah lumpuh lah. Yang ni semua ni boleh kata aku tak tahu sejauh mana keberkesanan dia tu. Aku tak tahu. Sekarang ni aku nak cuba yang ni. Tapi aku tak tahu ayah aku tu ada cacing ke tak kan. Tak tahu. Sebab bapak sekong tu yang aku kata aku pindah depan tu pun saya kasar juga. Tapi berat dia macam tak nak. Aku timbang dalam 4.2, 4.3 macam tu. Patutnya dia dah lepas 4.5 lah. Untuk saiz dia tu. Sebab badan dia tinggi. Badan dia tak naik. Kalau dia naik dia pergi 5 kilo lebih tu yang tu. Mungkin cacing, tapi aku dah pergi makan lah baru-baru ni yang ni. Ikut ni sekali je bagi. Sekali je. Dia macam buat cacing manusia je kot. Sekali je kan. Setiap 6 bulan. Tak tahulah. Ada lagi ubat mata pun tak tunjuk. Sebelum ni aku tunjuk dah ubat mata. Ubat aku tak banyak. Ni pun aku beli saja beli je lah kan. Sebab ni tengok ayam makin banyak anak-anak takut dia jangkiti apa kena kuman ke apa nama cacing ke kan. Tahu lah sejauh mana keberkesanan dia tu. Tuan-tuan kalau nak beli pun boleh try macam ni kan. Saja-saja lah try kan. Aku berkesan sebab tu aku duduk cari pinang lah lepas ni. Lepas ni harap tak dapat lah pinang lah. Yang ni tak tahu lah. Ubat ni boleh buat lah, kita tak tahu. Dia pun nak jual, dia pun tak, apa benda yang ada dalam ni kita tak tahu dia. Ada apa pun tak tahu, bahan-bahan apa dia pakai kita tak tahu kan. Tapi kalau macam buah pinang tu boleh percaya juga lah. Aku tengok buah pinang dari dulu aku tengok Indon. Tengok Indon kat YouTube kan. Dia pun buat dalam tak sampai 5 minit dah keluar lah cacing tu. Dan baru ni pun aku tanya orang yang kenal pun sama juga. Dia beritahu benda yang sama. Jadi aku lebih yakin lah. Pinang dulu pun aku cari lah. Lama di mana tu lepas pun dah tak ada lah pokok pinang rumah aku. Cari rumah kawan aku pun tak ada juga. Sebab rumah aku tu lah jalan orang ambil dekat lebih kurang 10 tahun lepas kot. Jalan tu ambil kan. Pokok pinang habis kena tebang. Dia ada selebihnya tu aja aku tebang. Jadi tak ada lah pokok pinang. Ni dia ingat nak kena cuba tanam balik lah. Tanam. Itulah lambat lah kalau nak tumbuh. Kita cubalah aku nak cuba tanam. Belakang rumah ke depan rumah lah. Yang tadi dia tak tahu lah kalau ada benih dia tumbuh lah. Dia ingat kalau tak. Ni aku nak beli kat Shopee anak dia terus. Kita nak tanam ni. Tak tahu lah lama mana nak tumbuh. Baru nak matang kan. Kurang-kurang ada juga kan. Okay, hari ni aku tamat dulu video. Untuk ni video kedua lah kan. Sajalah aku upload video 2 video. Sebab aku ada masa sikit. Nanti aku sambung lagi untuk esok. Aku tak pasti aku ada kerja part time sikit esok rasanya. Part time macam-macam kerja part time aku ni. Part time aku buat kerja banyak part time.
Aku sebenarnya ada 5-6 kerja, semua part time dan semua tambah apa? Nama pendapatan aku lah, part time aku tu. Banyak kerja tak aku segan nak cerita semua kan, bukan semua boleh cerita kan. Aku dah ada part time banyak juga. Ya, mungkin esok tak tempat kot, ada nak guna buat kerja part time sikit sampai lewat malam. Okey. Sambung bila free lah kan. Ini saja untuk video untuk hari ini.